Hai semua, hari ni kita akan main Skyblock episod 4. Dan ini yang apa kita tinggalkan sejak episod 3 dan saya lapar. Saya tak ada makanan. Hari ni kita akan cuba dapat air di cauldron. My god, saya bagi kamu pickaxe batu untuk kamu ambil besi. Dah hilang terus. Tak nak saya bagi kamu lagi. Hilang terus. Ni saya bagi kamu pickaxe. Mana kayu saya ni? Hold on, I'm slowing. I'm slow. That's not stone. That's iron ore. Stop, don't take it. I'm doing this for you. I'm making an iron pickaxe for you now. Okay, we're going. Be careful, do not fall, and do not punch me. I have a lot of stuff on me. Wait, what should I do? Oh, I can do fences, okay. Saya cuba buat kebun tapi ya saya perlu sabung. I'm not trusting you that you can craft an iron pickaxe. So there, look, it's a strong pickaxe, right? So that's chill. So you can take iron from there, but don't fall off. Don't fall off. Saya akan ambil batu. Jangan jatuh. Saya akan letak batu. I'm down here. Don't punch me off. Why? What's wrong? I don't get. What are you talking about? What are you literally talking about? I don't understand. Nah, sekarang dia dah ditutupi jadi boleh letak air. Saya hanya tunggu hujan sini. Bila nak hujan? Dan saya lapar. My god, do not take anything from the chest, okay? These are all my stuff. Okay? Jangan ambil tadi chest. Chest tu semua ada barang saya. Saya nak mati dulu. So saya lapar. Saya akan hilangkan XP saya tapi tak apa. Tak apa, barang saya dalam chest. Sampai semua ni. Okay. Sudah. Here, I'll give you one only. Only one. Dan saya nak buat kebun pokok. Kira-kira macam ni lah. Stop it. Okay. Okay. Saya tak tahu apa saya buat. Okay.
saya tanam pokok-pokok spring ini. Saya perlukan air. Tu je yang tak ada air. Saya tunggu cauldron ni. Saya tunggu cuaca ni. Sampai tu saya akan ambil besi. Tiga episod betul-betul kita bertuah, tak ada monster. Tapi kita tak tahu episod ini akan ada monster. Tengok ni. Pisau batu specially untuk kamu. So saya tahu kamu akan hilangkan ni. Memang pasti kamu akan hilangkan ni. Ya. Oh, hujan ni bila nak turun? Oh ya, masa tak ambil pokok. Oh, kat keliru. Sekejap, saya memang tak nampak. Okay. Oh ya, Mega. Nah, saya bagi kamu 4 saja. So, saya tahu kamu akan hilangkan ni. Nah, I only give you sikit. Saya hanya bagi kamu sikit saja. Dia nampak saya limpas. Itu bukan lampu, Mega. Stop it. Ambil lagi. Bila hujan? Saya nak hujan. Saya nak hujan. Mana hujan? Oh, wow. Saya membazirkan tu. Saya akan buat pisau besi saya, pickaxe besi saya. Yep. Tapi saya akan jimatkan ni. Jimatkan pickaxe besi saya. Mega, boleh bagi saya batu? Ya. Ni memang bagus sebab Mega dah faham sikit BM. Senang je. Saya akan buat kebun untuk kamu lagi. Kamu nak kebun kamu dekat mana? Oh, sini. Okay. Tak apa, nanti saya akan buat papan tanda. Memang tak ada. Sekejap, saya akan letak sesuatu. Oh ya, lupa papan tanda. Ni dulu. Kita akan buat macam ni. Ya, lepas tu buat papan tanda. Nah. Hah? I got it. 2 kosong. Maksud kamu 20, tengok. Apa 20? You wanna know me? Sekejap, sabar. Okay, tu kamu punya. Ni kamu punya. Bila nak hujan ni? Hujan dia nak jatuh dah, alam.
Aika, ada batu kamu tu. Yang tu. Ya. Batu kamu tadi ada yang terkeluar. Kebun kita nak tumbuh. Sedang hujan. Pelik betul. Episode 1 ada je. Masih intro lagi ada. Yes, you have to. Nanti kamu buat sendiri nanti. Kalau kamu nak besarkan ke, kamu nak tanam satu lagi, boleh. Asalkan jangan lipas. Ni saya 4. Ya, kau boleh besarkan. Asalkan jangan limpas ni. Limpas papan tanda dan part generator. Lepas ni saya nak tukar generator kita untuk jadi blok besi. Tapi itu saya tahu dia akan mengambil proses yang lama. Macam kita tak ada buat apa-apa pun. Sebab bila hujan. Sebenarnya bila hujan. Sekejap. Sampai blok. Saya memang tak sempat lah. Okay, itu saja untuk hari ini. Selamat tahun baru. Ini video terakhir untuk tahun ini. Tahun depan 2026. Dan Bye. okay, bye.